Dua seragam, satu misi dan saat kita masih lena, Wira ini sudah bekerja. Bukan ke pejabat berhawa dingin tapi ke jalanan menjaga Seri Negeri. Siti Nur Fariza Azizan menyelami cabaran pekerja pembersihan. Satu persatu anugerah kebersihan diterima Pulau Pinang. Hingga diiktiraf di peringkat ASEAN 4 tahun berturut-turut. Di sebalik kejayaan itu, pasti ada wiranya. Merekalah pekerja pembersihan yang digelar Wira Oren dan Kuning. Kerja dalam keadaan panas, kadang-kadang hujan. Biasalah bagi kami sebagai penjawat awam ni, biasa kerja macam tu. Selalu kami alami cuaca lah. Cuaca kadang hujan, guruh, kilat. Kami tetap untuk bertugas juga di kawasan lapangan. Bukan hanya cuaca buruk cabaran mereka. Laluan berliku dan licin juga ancaman. Bila silap langkah, jadi mangsa haiwan berbisa. Tergelincir, licin. Lepas tu hujan, panas, ulat adalah macam ulat tawon dalam parit. Kadang tu biawak, macam tu. Kadang-kadang kami masuk dalam parit, kadang ada biawak besar. Macam kami sapu bila time pagi ke, kadang dalam keadaan gelap ke apa, ada ular pun ada. Meski mereka ikhlas, tulus atas dasar tanggungjawab. Tapi jangan biar mereka berjuang sendirian. Ambil cakna peka. Dalam parit kadang-kadang jumpa silam, dalam helmet pun ada, dalam jumpa phone pun ada, phone parit pun jangan kita lebih beka lah. Jangan mau sampai dalam parit menyusahkan orang ke. Orang nanti bayar banjir mereka pun susah juga. Membersihkan longkang dan jalan. Lepas tu cuci longkang inapan, lepas tu pembersihan KPA, culvert dan scaper drain yang tersumbat. Warna seragam mereka mungkin berbeza, tapi keringat mereka sama. Dan wira ini jarang kita lihat tapi sering kita pandang. Jadi bila jarang bersih, ingat ini jasa tangan mereka. Siti Nur Fariza Azizan, RTM.